Hai, Assalamualaikum and welcome to my channel. Okay, jadi hari ni semua sihat, walafiat, sihat ke semua. Jadi aku saja nak buat random percakapan ni untuk sebelum kita nak memulakan cerita lah. Jadi apa pun, thank you so much kerana datang dan mendengar podcast yang tidak panjang sangat lah. Maksudnya hanya sekadar cerita pasal my childhood saja. Okey, tanpa kita membuang masa, and sesiapa saja yang masuk ke video aku, jangan lupa like, comment and subscribe. And thank you so much kerana membuat perkara tersebut aku sangat hargai. Okey, cerita childhood yang aku akan bakal sampaikan pada konten kali ini adalah dia tak ada berkaitan dengan cinta ke apa tak. InsyaAllah aku akan cuba untuk kurangkan penceritaan tentang cinta. Bukan sebab tak suka, aku tak minat. Yelah, dah pernah hadap kan, jumpa je tak kena tu lah, tak kena ni. Dah dapat cantik, aduh, tak terjaga pula kan. Ikutlah pada situasi lah kan. Aku bukan nak kata aku ni perfect, tapi aku cuba untuk menjadi perfect. Jadi you know kan. Jadi apa pun, mari kita mulakan penceritaan daripada aku. Okay, first cerita yang aku nak sampaikan ni adalah pada umur aku first masuk ke asrama. Konten sebelum ni aku pernah ceritakan cerita masa kelas benda tu kan. Okay, jadi sekarang ni aku nak cerita pasal permulaan aku masuk asrama. Okay, aku rasa yang pernah masuk asrama tu berkemungkinan macam aku juga. Aku tak pasti lah, tapi totally semua akan rasa benda sama bila first time masuk ke asrama. Okay, masa first time aku dekat asrama kan, mak bapak mak ayah aku ada, semua dah, saudara belah mak aku ada, semua ada lah. Maksudnya betapa orang kata megahnya bila aku masuk asrama. Padahal biasa je kan. Tapi untuk orang macam aku, tak tahu kenapa dia macam mungkin aku rasa best bila orang datang ramai-ramai untuk yelah nak sambut kepulangan aku. Bukan aku balik rumah, maksudnya diorang balik tu dalam keadaan gembira lah sebab aku dah masuk asrama. Bukan gembira sebab aku duduk asrama mak aku boleh buat apa saja, tak. Aku tak fikir macam tu. And then biasalah first day kat asrama, aku dah yakin semua orang, tak kisah siapa-siapa, kalau kebanyakan nangis. Kalau yang tak nangis hari pertama tu lah, tunggu slow lah. Dia tak hari tu, dia tak esok, minggu depan. Macam tu lah. Tapi confirm akan nangis juga. Sebab apa? Rindu rumah je. Dia rindu mak dengan rumah itu je. Kawan-kawan ni tak fikir kan. Adalah fikir sikit tu boleh lah kan, untuk keperluan dia. Lepas tu first aku masuk kan, kita pun apa je faham nak buat apa je kan. Totally semua benda kita nak duduk dekat asrama tu memang 0%, tak tahu apa, kosong. Memang kira jenis blur lah, macam memang tak tahu apa. Lepas tu dah seminggu, 2 minggu, dah sebulan, dah berbulan kan. Maksudnya berbulan duduk dekat asrama. Aku waktu tu first masuk ada kawan. Lepas tu tak tahulah kenapa tiba-tiba dia macam dia nak berkawan, dia ikut mood dia. Aku macam, kau dah kenapa kan? Macam dah tak betul le, kau nak kawan-kawan. Lepas tu bila mood tak okey, kau marah-marah aku. Macam, ni berkawan ke nak cik gaduh? Kau faham tak? Aku rasa bersepah kenalan yang aku pernah duduk asrama. Ada yang baik, betul baik. Tapi ada yang baik, dia baik tapi ikut orang. Faham tak? Contohlah, seorang tu buat perkara tak elok. Tadi bukan kacau orang, dia buat kat diri dia lah. Lepas tu orang nampak, okey, dia orang asyik. Lepas tu dia nampak, dia bagi tahu lah semua orang. Jadi yang baik ni pergi dengar, and then terus tak kawan. Faham tak? Aku bukan nak kata suruh ikut dia ke apa perbuatan yang dia buat tu, tak.
Tapi apa kau ikut? Kau baik kan? Baik yang logik lah, bukan baik yang kena paksa. Itu bukan baik, itu binatang. Okay, korang kena bezakan baik dengan binatang tu lain. Okay. Kalau okay, aku explain lah. Okay, baik tu dia tak, dia hanya sekadar dia tak ada tambah-tambah. Terlalu baik, terlampau baik, tak payah. Dia baik je. Maksudnya dia baik plus normal. Maksudnya dia boleh tolong semua perkara. Dia boleh tolong. Bukan sekali, bukan 2-3 kali. Itu bukan tolong. Itu mencari kesempatan. 2-3 kali panggil orang sama je. Itu bukan menolong je. Itu minta kesempatan. Maksudnya dia yang malas, orang lain yang buat. Kau faham tak? Okey, jadi aku pernah lah kena sekali pada waktu tu. Sekali je lah. And then aku dah tak tahan. Aku report dekat cikgu. Saya dah, yelah aku dah baru 2 bulan. Dah kena paksa macam binatang. Kau gila ke apa? Aku macam setan tak ni. Awak faham tak? Dia macam kau nak paksa-paksa pun jangan dah sampai tolak kepala kan. Aku yang kena tolak kepala ke tau ke kamu. Lepas tu kan, tolak. Aku tak kisah sangat benda-benda tu kan. Cuma jangan tolak kepala lah. Kalau nak paksa-paksa tu please jangan main kepala. Sebab kalau kau main kepala nampak sangat kau jenis macam sopan kau dah hilang. Kau punya hormat kau dah hilang walaupun kau besar. Kau tinggi ke, aku tak kisah. Cuma bodoh tu jangan pekat sangat pada pakai. Pakai sikit tak apa. Bodoh benda yang betul. Ni kalau lepas tu bila kita tegur dia keluarkan segala macam-macam. Sebab orang yang kena tu dia alih agama. Sekali semua hadis, Al-Quran, Sunnah wal Jamaah semua ditibai. Latar aku macam dan aku dalam hati kau tiba-tiba kalau jujutsu dalam Islam pula sebelum kenal tak nak pula kau fikir. Faham tak? Paksa-paksa orang tu apa? Kau fikir dalil ke hadis ke apa nak paksa-paksa orang? Kalau dia sendiri, kalau kau paksa diri kau tu buat kebaikan, aku tak kisah. Kau buat je lah asalkan memang pahala dari kau. Faham tak? Lepas tu tiba-tiba dia marah-marah aku. Kau siapa mana mula kan? Dia cakap nyonyot. Aku macam aku tahu sekali. Lepas tu kali kedua dia panggil aku. Aku tak lari. Kan aku marah dia. Kau siapa kan? Nak suruh-suruh aku. Kau tu harap je dah bertahun-tahun duduk sekolah. Padahal disiplin kau pun dah ke laut. Lepas tu dia marah aku. Dia tarik je. Kau dua budak baru tak payah nak belagak sangat. Lepas tu aku diam. Aku macam lepas tu aku cakap memang aku budak baru. Kenapa? Masalah kau ke? Lepas tu dia nak pukul aku. Serius nak pukul aku. Aku pun elek-elek bau pakai mulut, tangan pula naik. Asal bukan aku maki pun. Faham tak? Aku cakap dia, kau budak baru kau buat pasal dengan aku. Siapa cakap pasal? Aku cakap elok-elok kot. Ada aku maki ke? Ada aku marah kau ke? Cakap slow-slow lah. Baik-baik juga. Bukan aku tak cakap. Kau tu yang melebih. Sama maki-maki, mencarut. Lepas tu keluar aliran agama kau pula. Kau ingat apa? Kau fikir Islam ni tarik-tarik tali sedap-sedap kau je nak pakai bila kau dah kalah. Faham tak? Lepas aku hantar. Lepas tu dia marah-marah aku Aisyah. Kau main dengan tu dia pukul kat bawah. Aku tak cakap kau sakit lah. Aku nangis sikit lah. Tapi disebabkan aku macam hantar kau kau siapa? Aku memang kita bukan keret. Tapi kita nak pertahankan diri tahu tak? Aku nak pertahankan diri. Aku nak mempertahankan diri aku. Aku tak nak biar aku ni loser. Tak nak. Nak kata aku ni effort untuk bangkit. Maksudnya tolong diri aku ni ada. Cuma yelah dia dah pukul. Aku rasa macam aku macam aku nangis sekejap. Aku tak beritahu lagi lah. Sebab first kena pukul kan. Lepas tu kali kedua dia dah makin makin liar. Makin mengganan. Macam acah-acah dia tu paling lama. Pada pun 3 tahun duduk sekolah. Yang aku duduk tu pun 3 tahun. Lain lah kalau dia duduk 5 ke 7 tahun lah. Okay, aku macam faham. Baru dia kata ke sini lah. Ni baru 3 tahun. Tak sampai 3 tahun dah. 2 tahun dah. 2 tahun setengah.
baru 2 tahun setengah. Itu pun dah belagak macam dia dah rasa dia terpaling lah. Tapi aku pelik dengan dia. Aku tak faham. Jadi apa pun, korang yang duduk asrama, please tolong satu je. Ataupun aku ada beberapa lagi nak cakap. Okay, first, korang kena awareness lah. Maksudnya jagalah diri tu kan. Tak kisah daripada segi apa pun, dia seksual ke, apa ke, kena pukul ke apa, just bagi tahu cikgu. Memang orang-orang yang macam katakan bodoh ni, dah cacap paling lama ni, dia memang macam tu. Depan, maksudnya bila ada kawan baru nak nampak pailang, orang nampak macam terpaling hebat, terpaling kuasa. Kau boleh tahu je cikgu. Kalau cikgu tahu, kau tak payah takut. Dia macam chill je, tak ada apa. Tapi kalau dia dah start pukul kau fikir apa sekarang? Sekarang dia dah pukul kau sekali, kan? Kau lapor je, kau report je. Okay. Yang kedua pula, aku nak korang tegas dengan diri. Maksudnya tak perlu tak kisah ada perkara yang aku rasa yang korang kena patut elakkan. Basuh baju, cuci kain, tak kisah, antara dua tu lah, sama je kan. Sedia kain, tolong kemas. Tapi bukan dia yang kemas, maksudnya hari tu dia kemas tapi dia suruh orang lain. Kau jangan. Tak kisah, kau kena standby. Maksudnya orang yang kau kena setiap masa tu, kau kena tengok hari dia apa, dia buat apa, tengok jadual dia buat kerja apa, dia buat apa kan. Maksudnya kau tengok setiap aktiviti dia masuk kerja yang dia buat tu. Kau faham kan? Jadi kau tengok satu persatu apa dia buat. Okay, bila kau dah tahu detail, maksudnya basic lah, kau boleh faham. Okay, hari ni dia kemas, dia panggil kau lari, kau belah. Dia marah, kau marah. Aku tak suruh kau melawan, tapi aku dengar kau dengar je dulu. Lepas kalau ada poin-poin yang kau nampak dia macam maki-maki kau just relax cakap, abang okey. Abang aliran agama pun takkan maki-maki orang. Tahu kenapa? Lepas tu contoh kalau dia cakap, aku tak sempurna pasal aku pun tak sempurna. Tahu tak sempurna, tapi kau je pun kalau aliran agama jangan nak maki-maki. Itu bukan aliran agama rasanya. Itu dah ahli neraka. Contoh je guys. Jangan tambah-tambah pula. Sekali contoh lah. Dialog. Okay. And last kali, yang ketiga adalah apa pun yang korang buat, kan, tak kisah apa pun, jangan libatkan benda lain lah. Faham tak? Maksudnya kau jangan libatkan perkara yang kau tak pernah buat. Maksudnya kau buat kerja kau je. Kau tengok je, kau kena logik, tahu tak? Contoh, diorang suruh makan kat rumah, orang kata bukan ponteng lah, macam keluar daripada luar sekolah. Kau fikir logik lah, tak elok ni, merepek benda ni. Tapi kalau kau fikir balik, kau akan rasa 50-50 nak pergi atau tak. Faham tak? Jadi aku lebih elok kau kena fikir secara logik. Jangan pakai 50-50 nak ke tak ya. Kau rasa logik ke tak, benda tu tak ada makna pun. Kalau kau keluar sekolah, yang lain nampak, orang kampung nampak, siapa-siapa nampak, dah kantoi, datang sekolah, kena pukul. Antara dua je lah, belajar situ ataupun buang sekolah. Jadi kau fikir-fikir lah. Okay? Jadi fikir secara logik untuk dapatkan sebagai pelajar contoh, walaupun tak banyak. Okay, itu saja untuk video kali ni. If korang suka video aku, jangan lupa like, comment, subscribe, and thank you so much kerana menonton dan mendengar, and see you in the next video, and bye bye. Okay.